Saya kena banyak menjiwai mereka. Tanggungjawab kita kepada negara, bangsa dan tanah air dan sememangnya untuk agama kita. Pendidikan itu penting sebab saya tak pandai, saya nak anak saya pandai. Saya nak anak saya suruh pandai. Kalau tengok tadi, umur 7 tahun. Dah maksudnya dah sepatutnya masuk darjah 1 dah. Sekolah tu untuk macam ada bantuan, ada macam balik sekolah ada makanan apa semua macam. Tapi yang paling penting bila kita jumpa anak-anak ini, kita bukan setakat bagi makan. Kita buat mereka macam anak-anak kita dan sentiasa encourage dia orang untuk berjaya.